Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni ada tetamu misteri yang muka menyeramkan datang rumah aku. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, ada tetamu misteri yang muka menyeramkan nak datang rumah aku sekejap lagi. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab tadi aku dapat mesej daripada seorang nenek ni. Dia cakap yang cucu dia hilang dekat rumah aku. Dan dia cakap cucu dia tu kawan aku yang nama Alif. Tapi aku tak pernah kenal cucu dia yang nama Alif tu. Dan aku tak pernah tengok muka dia. Aku cakap sekali lagi aku tak pernah kenal cucu dia yang nama Alif tu. Macam mana dia boleh cakap yang cucu dia tu hilang dekat rumah aku macam tu? Padahal aku tak pernah nampak cucu dia tu. Lepas tu dia cakap dekat aku yang dia nak datang rumah aku, dia nak cari sendiri macam tu. Mati aku weh, korang rasa kenapa nenek tu cakap macam tu dekat aku? Dan takkanlah dia nak cari cucu dia tu dekat dalam rumah aku macam tu? Kan aku dah cakap tak ada. Kenapa dia susah sangat nak percaya? So tak apa, sekarang ni kita tunggu je makcik tu datang rumah aku, si nenek tu datang rumah aku, dan aku bagi tahu dia depan-depan muka macam tu. Kalau dia tak faham juga, aku tak tahulah macam tu. Aku tak tahulah nenek ni nyanyuk ke sampai cucu dia hilang ke apa. Tapi tak apa, kita tunggu nenek tu datang rumah aku. Lepas tu kita try cakap elok-elok dulu. Kalau kita tak berjaya cakap elok, dia nak cari juga, dia nak tuduh juga aku culik anak dia, culik cucu dia ke apa. Nenek nampak ni apa? So guys, sekarang ni kita nak pergi turun dekat bawah rumah aku, nak buka pintu. Sebab apa? Sebab makcik yang mesej aku tadi cakap dia dah ada dekat depan rumah aku. Aku harap-harap sangat makcik tu tak ada lah, sebab aku takut juga dah lah sekarang pukul 12 malam. Bismillah. Makcik nak apa makcik? Aku cari cucu aku. Ini bola cucu aku. Aku tahu. Masalahnya memanglah bola cucu makcik, tapi apa kena-mengena dengan saya? Aku dah merasakan. Main rasa-rasa pula orang tua ni. Apa pula Alif masalahnya? Tak ada orang dekat sini. Alif. Siapa cakap makcik boleh masuk ni? Aku tengok cucu aku dekat sini. Habislah, dia dah masuk rumah aku pula. Makcik carilah, kalau nak cari sangat makcik tengok. Kalau tak ada makcik bayar saya je. Pergi cari Alif. Aku tak tahulah mana makcik ni dapat rasa-rasa yang dia cakap ada Alif kat sini. Tak ada. Makcik tak ada. Aku hancurkan keluarga kau. Dah kenapa pula makcik ni tiba-tiba macam tu? Kenapa? Aku tak faham makcik ni bergurau ke apa. Tapi aku rasa makcik ni tak betul. Tiba-tiba dia cakap cucu dia ada kat rumah aku. Takkanlah aku nak culik si Alif tu. Dah macam tak betul dah aku tengok dia ni. Mana Alif? Saya tak tahu. Saya tak kenal. Bagi Alif apa saya tak kenal si Alif tu, saya tak tahu. Kalau macam tu, bagi aku tidur kat sini. Dah kenapa pula saya nak bagi makcik tidur kat sini pula? Makcik yang tiba-tiba datang sini. Aku tahu Alif akan datang dekat sini. Aduh, ya Allah, aku dah cakap dah Alif tak ada datang sini. Aku tak kenal pun cucu dia yang nama Alif tu. Bagi aku tidur dekat sini. Tak iyalah, takkanlah sampai nak tidur dekat rumah aku. Mana boleh? Makcik entah siapa-siapa nak tidur rumah saya pula. Makcik ni tak ada tanggungjawab ke? Aku nak tidur kat sini. Tak boleh. Dah kenapa pula nak tidur kat sini? Ni bukan rumah makcik. Aku nak tidur kat sini. Tak boleh. Okey, ke mana-mana. Boleh. Cik, tidurlah dekat situ. Bilik tu. Ikutlah kalau makcik nak tengok. Nak tak percaya saya sangat yang ada budak yang... Tapi sorry lah makcik, bilik tak sempat. Saya tak sempat kemas lagi. Tapi saya rasa tak perlu kot kemas sebab yelah makcik bukan tetamu saya. Habis dia buat macam rumah dia sendiri pula dah. Macam mana ni weh? Aku terpaksa call polis ataupun aku terpaksa call bomba ke apa untuk tarik makcik tu keluar daripada rumah aku macam tu. So untuk buat masa sekarang ni, aku rasa jalan terbaik aku bagi dia duduk dekat sini selama 1 jam macam tu untuk bagi dia percayakan aku yang tak
tak ada Alif kat sini. Ikutlah dia nak tunggu sampai pukul 5 pagi pun, memang takkan ada Alif. Sebab aku tak simpan anak orang dekat dalam rumah aku. So, sekarang ni tak apa. Aku dah letak CCTV dekat dalam bilik ni. So, sekarang ni kita just naik dekat atas dan kita tengok apa benda yang dia buat. Dan sampai je pukul 1 pagi, aku akan suruh dia keluar. Kalau dia tak nak keluar macam aku cakap lah, aku akan call polis dan heret dia keluar daripada rumah aku. So, jom kita naik atas. Korang, aku baru dapat mesej daripada grup perumahan sebelah rumah aku. Dia cakap dan dia hantar video ni. Korang tengoklah, video ni ada makcik yang aku cakap tu. Dan dia tulis dekat sini, kalau siapa-siapa nampak makcik ni, tolong call polis dan jangan sesekali tegur makcik ni. Sebab apa? Sebab makcik ni makan cucu dia sendiri. Cucu dia bernama Alif, umur 13 tahun. Weh, betul ke makcik ni dia makan cucu dia sendiri yang nama Alif tu? Tapi kenapa dia cari Alif tu dekat rumah aku? Tapi tak apalah. Sekarang ni jom kita tengok CCTV yang aku letak dekat bilik nenek tu duduk. So kita tengok apa benda yang nenek tu buat. Lepas tu aku rasa aku nak halau dia keluar daripada rumah aku macam tu. Sebab aku rasa keadaan ni sangat bahaya macam tu. So jom tengok CCTV. Let's go. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV yang aku letakkan dekat bilik yang makcik nenek tu duduk. Dan macam korang tengok, dia panggil Alif, Alif, Alif. Tapi betul ke apa yang orang cakap? Yang nenek ni, dia makan Alif tu, dia makan cucu dia sendiri macam tu. Tapi kenapa nenek ni jadi macam tak betul macam tu? Weh, betul lah. Makcik nenek ni dia makan cucu dia sendiri yang nama Alif tu. Dia cakap dia makan sebab dia lapar masa tu. Tapi nenek ni, kau tak ada makanan lain ke nak makan? Takkanlah dekat rumah kau tak ada Maggi ke apa? Kenapa sampai kau nak makan cucu kau sendiri? Cucu kau tu bukan sedap pun. Dia cakap mana ada dia salah. Dah terang-terang kau salah, kau makan orang tu. Kenapa? Kau bukannya makan ayam? Weh, dia cakap pasal aku ke? Dia cakap budak tu dah nak datang. Maksudnya dia cakap aku. Weh, jangan cakap dia nak makan aku lah. Tapi tak apa, jom kita turun bawah. Lepas tu aku nak halau nenek ni keluar. Aku tak tahulah macam mana cara sekalipun. Tapi aku nak juga nenek tu keluar daripada rumah aku. Sebab apa? Sebab nenek tu sangat-sangat bahaya. Sebab korang tengoklah, cucu dia sendiri pun dia sanggup makan lagi lah kalau aku. Aku dah lah sedap, manis. Jom. Weh, apa asal rumah aku tiba-tiba gelap weh? Mana nenek tadi? Takkanlah tak ada elektrik? Ish, aku takut weh nak buka pintu. Aku takut. Bismillah. Cik. Weh. Makcik weh. Makcik tu tak ada weh. Weh, mana makcik tadi? Sekarang ni aku sangat takut kalau dia hilang. Sebab macam korang tahu, makcik tu makan budak. Makcik tu makan cucu dia sendiri. Jangan makan aku. Aku nak tahu cucu aku kat mana. Saya tahu kat mana. Dia ada kat rumah kawan dia, si Alif tu. Kat mana? Makcik ikut saya nak. Makcik ikut saya. Kita pergi dekat rumah kawan tu. Lepas tu Alif ada kat sana. So makcik pergi jumpa si Alif tu. Kalau kau tipu. Tak, saya tak tipu. Betul. Tak tipu. Tak tipu. Tak tipu. Tak tipu. Tak tipu. Betul. Aku akan rosakkan. Ya, okey. Jom. So guys, sekarang ni jom kita pergi dekat kereta aku. Kita bawa makcik ni pergi dekat rumah kawan Alif tu. Lepas tu makcik ni dapat jumpa si Alif tu balik. Makcik happy tak? Okey. Tanpa memasa lagi, jom kita naik kereta. Let's go. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.